Ramai yang tanya, London ni walkable city ke tak? Hi guys, so sambung vlog London part 2. So hari ni saya macam easy day. Saya just plan untuk pergi touristic area macam Big Ben, Buckingham Palace, Borough Market and so on. Actually, bila kita travel seorang ni, dia more tu kita explore tempat-tempat turis ni menggunakan kepercayaan dan keyakinan yang kita ada. So kita tak sesat. So saya start dengan pergi Big Ben. Nak pergi sini korang kena cari Westminster Bridge. Keluar je memang dah nampak Big Ben ni. And across Big Ben ni korang boleh nampak Eye of London. And actually sedihnya bila travel seorang ni sebab tak ada orang nak ambil gambar korang. So kita selfie je sendiri. Lepas tu kita jalan lagi depan tu sikit. Jalan-jalan sampailah dekat St. James Park. Best korang lepak dekat sini time sama sebab park dia semua cantik-cantik. Lepas tu jalan lagi depan sikit, jumpa Buckingham Palace, tengok-tengok kejap, hi-hi sikit dekat guard tu. Lepas tu masa ni korang, phone saya tiba-tiba tak ada line, jadi saya pun jalan je lah dekat tempat-tempat yang nampak ada muka-muka turis. So saya ikut je diorang pergi mana-mana. So saya jalan-jalan, tiba-tiba saya sampai Covent Garden. Bila tengok map, rupanya jauh weh saya jalan masa tu. Covent Garden ni katanya ada fish and chip yang sedap, tapi saya tak try pula masa tu. Dan saya decide untuk pergi Borough Market sebab nak cari makanan. Jumpalah strawberry yang famous ni, tapi strawberry ni harga dia £10. Tapi tak apalah, batalkan je niat saya nak beli. Dan saya jalan sikit dekat tepi-tepi ni, jumpa kedai kopi. Masa ni kaki saya memang dah kram sebab saya tak naik public transport langsung hari ni. So duduk je tepi ni, minum kopi, layan angin sambil fikir balik rumah saya nak makan nasi goreng telur dengan sambal garing. Korang kalau pergi luar negara ni sehari dua okey lah dengan makanan sana, tapi trust me at the end memang akan cari balik nasi, betul tak? Okay, so dan untuk part 2 kita sambung next part 3. Okay, bye.